Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana telah memberi peluang kepada kami berdua. Pada hari ini, saya Nuzaratul Humairah bersama rakan sepasukan saya, Nur Faisha Suziana, akan mentang dan mencadangkan 4 garis panduan utama untuk panduan pengguna AI di kalangan murid sekolah dalam Malaysia. Yang pertama, kesedaran keselamatan digital juga perlu diterapkan sejak awal lagi. Contohnya, setiap murid yang menggunakan alat berasaskan AI perlu didapati kepada risiko cyber seperti pencurian data pribadi, penipuan identiti dan juga penyalahgunaan teknologi. Kedua, etika pengguna AI harus ditekankan. Contohnya seperti murid perlu faham bahawa AI adalah alat bantu, bukan pengganti pemikiran kritis. Yang ketiga, akses kepada AI perlu adil dan saksama. Pihak sekolah bersama KPM perlu memastikan bahawa murid dari semua latar belakang mendapat peluang yang sama untuk menggunakan teknologi AI. Yang keempat, pemantauan dan kawalan daripada ibu bapa dan guru amat penting. Panduan penggunaan masa, jenis aplikasi AI yang boleh digunakan, serta aktiviti pemantauan perlu dijelaskan dalam bentuk polisi sekolah. Perkataan yang seimbang antara inovasi dan keselamatan akan memastikan anak-anak kita bukan sahaja celik teknologi, tetapi ia juga selamat dan bertanggungjawab dalam dunia digital. Saya akhiri pembincangan ini dengan berharap agar pihak Kementerian Malaysia dapat menerima cadangan ini sebagai langkah ke arah didikan digital yang lebih selamat. Sekian, terima kasih.